Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ni saya on the way ke workshop radiator kat Kuala Batas. So hari ni saya nak servis radiator, nak check kipas radiator dengan thermostat. So nanti sampai sana saya akan buat satu video kat sana. Okay, jom sekarang ni saya on the way ke sana. Okay, sekarang ni saya nak sampai dah dekat kedai workshop tu. Kedai workshop ni dekat Pekan Lama Kuala Batas. So itu dia. Okay, kita masuk sini. Nama dia kedai LK Radiator Service. Ini itu nampak. Tu Lian Kit Radiator Sdn Bhd LK Aircon Services. Ini dekat Pekan Lama Kuala Batas. Kedai ni tak buka lagi. Saya rasa lebih kurang pukul 9 nanti. So kita tunggulah pukul 9 dia buka. Okay, tepat jam pukul 9 Women dah buka kedai. So kereta saya yang pertama. Okay, sekarang dalam proses buka bumper bahagian depan untuk cabut radiator. Okay, ni bahagian depan. Ada situ nampak kondenser. So dia akan buka nut bonat kat sini. Proses ni tak makan masa yang banyak, cuma nak cabut tu yang susah sebab dia ada klip dekat hose tu. Yang tu susah sikit nak buka. Tokek pun datang tolong. Okay, sekarang dia dah cabut hose bahagian bawah. Okay, bahagian bawah tu susah sebab ada klip tu. So sekarang proses buka kipas motor fan. Motor fan ni dah lama tak biasa tukar. So ni motor fan radiator yang lama. Okay, kita tengok tu sebut kabel dia. Sebut kabel banyak tu. Sebab saya rasa dekat 15 tahun tak pernah tukar motor fan ni. So ni motor fan yang baru. Okay, brand Denso. So sama spek dah. Okay, spek sama, size pun sama. Okay, tengok boleh beza kan. Seterusnya adalah proses mencuci casing kipas blade dan radiator itu sendiri. Dan ini adalah radiator saya. Radiator ni baru saya beli asal 2024. Nampak air karat, nampak. So sebelum ni saya tak guna coolant. So nampak air karat tu banyak. So dia guna chemical untuk cuci bahagian dalam radiator. Okay, sekarang kita pasang motor fan yang baru. So ini adalah motor fan yang siap dipasang. Okay, selama 15 tahun saya tak biasa tukar. Seterusnya adalah proses pasang top cover radiator. So proses ni akan dibuat di sini juga. Kita boleh nampak dia guna alat untuk kepitkan top cover dengan body radiator. So dia orang akan guna hammer untuk ketuk klip body radiator tu untuk dikepit bersama top cover di atas. Nampak dia guna hammer dengan pahat. So selepas pasang top cover, radiator akan diuji dalam kolam air ni, nak tengok sama ada top cover tu pasang dengan ketat ataupun tidak. Kemudian radiator itu tadi akan dipasang semula bersama dengan motor fan casing. Kemudian radiator itu akan dipasang semula.
Okey, ini bahagian bar, roll bar di bahagian hadapan kereta. Seterusnya bumper akan dipasang. Seterusnya proses flushing. So dalam bahagian enjin ni ada karat-karat yang masih belum dikeluarkan. Air paip akan dilalukan ke dalam radiator untuk menjadi satu kitaran. Kereta perlu dihidupkan untuk memastikan termostat berfungsi. Sekarang ni air sudah panas mencapai 90 darjah Celsius. Apabila suhu capai 90 darjah Celsius, termostat dan kipas akan berfungsi. Di sini kita boleh nampak air karat dalam enjin masih ada lagi. So kita akan flushing dalam enjin sehingga air karat tiada. So ni cap radiator yang lama. Kita boleh nampak getah gasket tu mula reput. So Pomen suggest tukar barulah. So ini adalah radiator cap yang baru. Okey, spek yang sama 1.1. Kita boleh nampak tu 1.1. Tengok gasket pun baru lagi getah dia. Yang ni adalah brand APM. Kemudian coolant baru ditambah ke dalam radiator. Yang itu pula adalah spare tank. So sekarang Pomen tengah test sekali lagi untuk buang angin dalam sistem penyejukan. Nampak bunyi kipas? Sangat kuat. Ini kipas baru, motor fan baru. Bunyi sangat kuat. Alhamdulillah telah selesai kerja-kerja repair. Okey, hari ini saya tukar cap radiator, motor fan radiator dan juga cuci radiator dalam dan luar. Okey, alhamdulillah telah selesai saya servis, cuci tank, cuci radiator, tukar cap radiator dengan tukar motor fan. So motor fan tu pun dah lama tak tukar, so lebih kurang kalau kereta ni 2009 saya tak ingat lah. Mungkin daripada 2009 tu memang tak pernah tukar motor fan, cap radiator. Radiator biasa tukar dengan water pump. So saya dah servis tadi, cuci tu habis, memang banyak karat. Memang banyak karat, saya tukar isi coolant. So motor fan sangat kuat, motor fan baru. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton vlog saya ni yang tak seberapa ni. So kalau apa pertanyaan boleh komen. Okey, apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum.